Dah sampai New Zealand. Ines, dah sampai New Zealand. Umi dah sampai New Zealand. Umi sejuk. Sejuk je. Sejuk. Mi tak sejuk lah Mi. Tadi lagi sejuk tau. Tapi malam ni boleh sampai 0 degree. Tak tahu kenapa. Mungkin sebab semalam hujan. So semua sejuk. Potato chips heaven. Macam mana perasaan pakcik sampai ke Christchurch? Potato chips. Pakcik rasa macam dekat Malaysia bawa driver ke kanan. Kau market ni korang nak Asia. Sonok lah datang. Kenapa sonok? Sonok lah. Tak pernah datang. Penat je lah. Bapak bangun sangat. Ya. Kurang. Ada kurang je. Sedap ke bang? Dah. Mak Long is the master chef. Sambal udang kan? Sambal udang. Dah boleh bikin belum? Kentang. Sebenarnya letak carrot dan letak cabbage. Hi semua, good morning. 8:40 is it? Oh no, 8:40. Our Airbnb. This is like their backyard. This is so nice. I'm not wearing any slippers. Tapi jom kita tengok kat dalam rumah. Saya dengan tripod saya. Diorang tengah buat live. Assalamualaikum. Stockholm tu kat mana? Stockholm? Ha. Kenapa? Ada orang tanya. Wow, wondering. Ni? Stockholm, not sure. Kena Google. Stockholm bukan dekat ni ke? Macam mana Tengok ni? sangat geografi kita ni. Rose memang out. Rose memang out. Memang sudah yang kalau buat geografi memang out. Maafkan saya ya. This Abah is relaxing. Abah cakap lama tak urut Abah. Ha? Siapa? Teh lah. Online kan? Main dengan diri Teh lah. My future Teh. Nanti rindu Abah. Tengok video ni. Ni dah. Dah banyak kali ajar pun tak tahu sit pun. Macam nanti pinggang sakit pula. Awak siapa nak urut awak? Jangan. Dah. Minum susah. Saya bayar ni awak happy ya. Tahu macam ni. Mak saya pun tak larat dengan layan saya. Bayar ni. Tak tentu. InsyaAllah. Boleh tak? Alamak makcik. Macam Saya bawa pergi pusing-pusing universiti. video lah. Kita video. Dia punya klinik lah. Kena buat appointment kalau nak ni. Blue tu? Yes! Enjoy the sunny... Makcik kat sana tak tahu pergi syurga. Teh. Malu punya balon dah sihat. Tak payah. Sedar diri lah kata. Oh, sakura. Cantiknya! Sakura. Daripada ni, air terjun Umi! Cantik tak? Oh, lawa sangat. Tengok dia punya daun tu tengah luruh. Video. Dia video pun belum on. Dia dah nampak bunga kita pahal. Macam sakura lah. Jenis-jenis ni juga Ali. Jenis. Okay. Sorry. Make it natural. No problem. Come. Alamak, video lah kau pecik. Tengok video. Video. Video cantik. Macam snow. Cakap sama-sama ya. Welcome to Welcome to University of Canterbury. Okay. Jom. Welcome to the University of Canterbury. Ke New Zealand. Welcome to Okay. Welcome to University of Canterbury. Okay, kita practice dulu. Welcome to spring in New Zealand. Welcome to spring in New Zealand. Back side. Yep.
Nampak macam ambil gambar dengan skandal je. Yang atas, I nak tengok bunga dia yang lebih. Kat sana lah tu. Sana tak ada orang. Kau tengok ujung mana. Dia tengah buat mata air tengah. Nanti kita lari kat kamera. Ya, hari ni kita nak bagi Abah dan Umi bagi ucapan untuk Teh. Duduk tengah, dia nak duduk tengah. Ni, budak ni. Yang 3 kali sehari tadi sama mimpi. Now we are here with her. Walaupun seketika, but it's very, very meaningful. Dia nangis. Kami dekat Universiti Canterbury, tempat Teh Aisyah belajar ni. Yes. Mudah-mudahan kita doa bersama hendak dia menjadi seorang anak yang membanggakan kami. Lulus cemerlang. Setiap 2028 Abah datang balik kan? 2028 insya-Allah panjang umur, minta Allah panjangkan panjang umur? saya supaya dapat datang balik menghadiri majlis convocation dia. Amin, amin. Amin, amin. See you Teh 2028. Abah buat macam tu bah? See you 2028. Sembah. Bukan Sakura kan? Tapi dia macam Sakura kan? Kita macam mana? Ini berlapis-lapis. Dia macam dekat Korea tu kan? Umi hari tu sempat tak kat Korea ni? Sempat dekat New Zealand. Memang orang datang untuk ambil gambar kat sini. This is beautiful, isn't it? Yeah, it's quite. Yeah, and it's cold. They can't stand the cold. No, this is warm. I'm loving this it. is warm. This isn't cold. This is good. This is beautiful. I love it. beautiful for us, yeah. I'd be in shorts right now if my legs weren't so skinny. Get it out. We have this Monday and this Wednesday. Yeah. No, Monday's test is gonna be. I'm not even focusing on that. I can't stand material. The choice is too much. Ada nak terus. Oh, sorry. No. Universiti tak? Yuk. Jom. Sekarang kita nak bawa semua pergi jalan universiti saya. We're bringing them to around campus, show them where I suffer and cry in the library. Show them the library that witnessed all of my crying and library sana. Jom. Sini pun nak ambil gambar. 1, 2. Tak lama ni macam ni. Macam ni. Dia tak ada ikan kadang-kadang ada itik bah kat sini. Go. Aku dah datang. Tengok orang nak bagi dia makan kot. Tuan tu tujuan kat situ je. Tutup terus berat. Itik terbang. Dia tahu mana. Eh, botanical garden tu cantik tak? Cantik. Dati je engineering macam mana pula? Bapa nak dah ke? Tak. Abang rasa macam syukur sangat Teh belajar kat sini. Kenapa? Abang minta juga dapat Teh sini dah abang syukur. Di sini abang tengok Teh nampak lebih bijak Iya ke? daripada dulu. Dulu macam Teh skema gitu lah. Skema. Tapi nampak Teh sekarang lebih brilliant lah. I'm so proud of you. I think you did the best for us. Hope you give us the best. I always give you the best. Make us proud of you, Malaysian citizen. Definitely. Mara punya and also Mara punya keluarga. Tengok ada seorang anak Melayu yang belajar engineering di New Zealand dan berjaya. This is my everyday walk here. This is my everyday walk here, Abah. Believe it. Saya, parents saya sampai masa saya baru 6 bulan dekat sini. Masa saya tengah exam. Masa saya baru 6 bulan kat sini. Masa saya masih homesick, dia orang datang. Saya rasa dia orang balik nanti saya akan nangis.
pakcik akan datang lagi? Pakcik insyaAllah akan datang. Kenapa macam tu? Sebab pakcik semua suka tempat ni. Hari ni memang sangat sunny. So kita kena Cuaca enjoy. sangat bagus. Suka. Matahari tapi angin sejuk is the best. Then we can see Kita nak bawa masuk. This is where engineering students. This is our department. As you can see, nampak ada product design, mechatronics, mechanical. So this place selalu 24 hours memang on. Sebab memang student study kat sini. Future engineer. Me, insyaAllah, amin. One of the future engineers are with us now. He's going to be a very, very proud engineer in Malaysia. Amin. With IR title. IR T. Aisyah. Tapi yang penting mesti binti Rusli dulu depan. IR T. Aisyah binti Rusli, Bachelor of Engineering, Canterbury University, New Zealand. T. IR T. Aisyah binti Rusli, Bachelor of Engineering, New Zealand. Apa? Tengok Aisyah. Tu T Aisyah orang mana ngau orang taha. T tu tertinggal cakap dia. Typo. Typo tu. Salah dia, bukan salah kita. Nampak lagi tu. University of Canterbury 2025. Hati yang tiba-tiba ada sesi pemalukan. Nangis ke? Tak ah. Berapa total tiket datang sini? 12. 3,000. Mak dia kat bawah dah. Dia kat atas lagi tak tahu mana nak turun. Mana dia? Tu anak diikut. Tu anak diikut. Tu boleh. Laju tu boleh ni. Oh dia. Weh lawak lah. Memang cantik. Kaki bawah dia ni laju. Tak nampak dia berenang. Ya, anak Kaki dia dia panggil laju. anak dia turun tu tapi tak boleh turun. Mana anak dia tak nampak? Ah tu. Kulit jatuh. Tu kecil tu ni. Oh no, seko. Mana lagi? Itu dah clear. Ini. Oh ni. Ada yang itik dah. Nak bawa ibu-ibu saya event Merdeka Malaysia bersama kawan-kawan. Ibu yang merah. And ni Umi. 지금 날씨 너무 좋아요. 지금 먹고 있어요. 점심 먹고 있어요. 네, 감사합니다. 어때 hari ini? Panas. Alhamdulillah. 날씨 어때요, 여러분? Ya, 추워요? 더워요? 추워요. 지금 봄이에요. 봄. Bunga. Kut. 너무 예뻐요. 예뻐요. 곧 예뻐요. 친구예요, 친구. 여자친구. Miss Pelamping kan? Tak apa, kita sambal dulu. Siapa nak? Bye Sarah. Mana Yasmin? Yasmin! She really loves her Umi. Mana Abah? How are you feeling? Feeling great. Feeling very, very Tired. cool and soothing. You enjoy this moment? I enjoyed very much the weather of this kind. Not too hot and not very cold. I'm not always a reason
Like today. What reason like today? Look. Why is the horizon like that? Wonderful. Beautiful. Horizon. Wah, sini ada hilltop ah. Masya Allah, what is that? Ya, nak biri-biri. Tengok tak? Oh juga apa? 60 juga, 60 meter ke 60 minit? Pak Long cakap kita boleh parking 60 meter. Bunyi lah. 60 minit ke 60 meter sama juga apa? 60 minit bukan 60 meter. Kita orang dah sampai Akarwa, nak pergi dekat harbour tu before malam. That's the view, Masya Allah, cantiknya. Kat mana Mak Long? Pergi. Pergi situ bang. Kita tengok ni. Upload lah ni tiang. Tiang ni bukannya banyak. Kita dah sampai Akarwa. So this is our view. Kita dekat atas harbour. Is a harbour. And sejuk juga. Dia dah start sejuk sebab dah malam kan. Semua beratur. Pilih seorang untuk tepuk tangan. Tepuk dia gitu eh. Tengah adik ni. Ini sama-sama ni lah. Macam ni. Tak tepuk yang Oh yes. tepuk yang bau. Habis ini kosong lah. Belah sana tak payahlah tepuk. Ini. Kita sama-sama je. Ha? Kita sama-sama je. Apa main temu dia ke? Boleh. Awak satu tangan ni tak kau dah tu sana. Bila macam ni. I don't wanna lose it now. Pop. Pop. Okay. Jadi tak? Satu. Yang tak pandai tak ada je lah. Tiga. Pop. Okay. Baik cepatnya. Orang belum pop dia dah pop up. Langit yang bright. Where are we? My God. We are Akarwa. Feeling. What is your feeling? happy, and good. My daughter. Are you cold? Are you cold? It's cool. It's cool. See? Riding glove. Hope you have fun. I'm gonna edit this and you're gonna see this soon in the future. You're gonna miss this place, right? Yeah. You wanna sit down and relax, enjoy the moment? Pulang. Duduk, tak nak? Kelentang Abah! Abah duduk macam tu eh? Dia suruh Abah menghadap sana. Sana. Okay, jom duduk. Umi duduk juga. Jom Umi, kita nak relax. Kau Umi tak tahan sejuk. Ada orang ke kat Iyak tu bah? Ada rambut tu ada. Itu ke video kot, baru cantik. Okay, tunjuk. Tunjuk. Woo! Nanti Inas dah besar boleh tengok balik video ni. Langit tu warna pink guys. Pretty, Masya Allah. Wah! Masya Allah, cantiknya. Ada gitu. That is so majestic. So majestic. Cantiknya. Tina, okay, duduk studio jom. I'm gonna come to you guys.
tapi cahaya matahari. Terus masuk kat sana tapi. Yelah, matahari tu Ya, tapi matahari dah tak ada. dia ketinggian dia dah tu. Ketinggian dia. Reflection. Kejap. Cepat. No. Ambil. Tapi tak nampak pun. Tak nampak sangat pun. Sorry maklum. Tak nampak. It looks like awan je. It looks like one straight line gitu. But it's not. Tak apa, jalan je. Ini Pak tengok dah atas tu boleh makan. Ini boleh straight tak apa. Ini boleh straight. itu letak kaki je ada luas Ini ni. botol ni. Tak ada ini. Kaki letak. Yang tak pecah yang ni dia kat sini. Tak jadi. Masya-Allah. Itu buat perjalanan. Abang tu letak kaki. You are going back. You are going on again. Gampang mati. Ini betul? Nah. Tak betul. Yeah. Terperanjat tak Mas Ali? Mas Ali terperanjat tak? Mas Ali terperanjat tak? Dia okay. Okay, go. Badminton. Badminton. We don't know each other when we have badminton. We know each other when we have Cik Maya house. Tapi mesti ada satu momen tu yang Kita bawa semua pergi Riverside Market. And Because if I wasn't asleep. jalan-jalan je. Jalan-jalan je. Sebab kalau nak beli dekat Sunday Market tadi. So we are waiting for our thosai yang $15. Kita dah dapat our fish and chip for $16.50. Kegigit aku punya bibir. Kenapa Umi craving thosai dekat sini? Walaupun sebenarnya thosai kat Malaysia lagi sedap. Tapi tak apa sebab Umi nak try. Satu je ke? Satu je. Thosai Umi dah siap. Pegang elok-elok, hati-hati. Okay, jalan. Macam ni memang dia sangatlah. Kena hati, kena orang. Ada. Umi tu ada depan je. Kena naik tangga ni. Hati-hati. Umi jadi waiter hari ni. Hati-hati. Depan. Semua tengok thosai Umi. Semua orang tengok thosai Umi. Ada tim yang sakit. Takut. Kau mana nampak lu duduk? Betul. Ni nak bagi teh yang rasa. Malaysia apa? Sekarang sudah ah? Not bad. Setelah sekian lama tak makan thosai. Ni rasa apa? Ya. Damn mama. Our fish and chip here. Chip yang saya makan is fish and chip Tok Lee. So this is the second fish and chip yang saya boleh makan. Okay, sekarang pula nak rasa. Betul ke sedap? In Auckland. So nak rasa ni sama tak dengan yang dekat Auckland tu? Tak. Not bad kan? Okey lah. Tapi yang dekat Auckland tu lagi sedap. Tapi okey lah, Alhamdulillah. Boleh. Pas. Apa dia? Ever. The best. Pusing bandar sikit. Lama. Prudential tak ada. Prudential tak ada. Prudential belum lagi. Yalah ada lah maklum sini kita ada. Yalah Tempat ni faham tak dia? cantik punya dia. Nak bawa abang pergi tengok belut. Tu bah. Tak tahu apa. Eel ke? Dia macam bukan eel tau. Bukan eel. Apa? Bukan eel, it's a fish. Fish ke? Fish. Yang besar. Takut tengok. Mungkin dia kahwin haruan, kahwin dengan belut. Macam ni.
Karuan kawan ikan belut. Oh, dia masuk lagi, bah. Dia masuk lagi. Bah, dia masuk lagi, bah. Nanti begitu. Oh, rajin betul je. Rajin betul dia tengok makanan. Keluar balik. Masuk balik. Masuk balik lagi. Tengok masuk balik. Oh. Suka ya, bah? Apa? Ni gal. What is this two makcik? Mana? Pak Lang, jom. Nampak Pak Lang, nampak. I'm happy. Alhamdulillah. If I didn't study here, you wouldn't be here, We will right? not get this moment. We will probably get other moments. Yeah. It will be a different story. It will be a different story, but it's still wonderful and fun. But this is great. Alhamdulillah. Playing tourist. Pak Lu nak beli untuk siapa ni? To all my cousin yang Cousin helps me yang a tu lot lah. until I reach here. Oh, Ni tak ada kan ya? playing tourist. Okay, ini total Dr. Rose beli souvenir dia. 256. Kita go sini. Yes, $5 change for you. Thank you, Bagi. Tak boleh, pergi. Kita go sini. Malong, no. Macam merah selari. Malong. The shell is beautiful. This is the only limited edition. Jam Pada penting sekali ink dia kan. Thank you, Malong. Ya Allah. Kemain lagi jinjina. Ni ada dapur juga, bah. Tak, abang tak ingatkan nampak besar. Abang tu tak sejajar dengan. Ya. Dekat katil lah hari itu. Ada? Mana ada? Tiba-tiba abang datang kena. Tak lepas kot. Saya tak tahulah. Ada kot. Dia punya barang dia. Tengok abang baiki. Tengok. Abang baiki pintu. Gedung-gedung. Ibu naik atas lagi. Kalau nak cantik lagi naik atas. Kalau pusing anti-clockwise, dia laju. Tung. Kalau dia nak slow dia, tapi jangan tak boleh pusing banyak tau, sikit-sikit. Dia try error. Pusing sikit, try. Pusing sikit, try. Okay. So, mana speed yang sesuai tu, maintain lah. Okay, bye. Sakit apa tu? Ui, sakit. Dekat itik. Sembarangan ni itik. Suara ni lain itik. Nampak? Tu dia kejar. Nampak anak dia tu. Kejar itik. In between. Tak, Inas kat tengah. Inas duduk tengah. Hai. Air ngos dia. Umi buka tingkap ni. Malaysia boleh lah. Asal boleh juga. Bye.